Guys, morning. Kita nak tengok Jayco J8 Apakah perbezaan dia dengan Omoda C9. So jom. Okey, kita tengok muka depan dulu Muka depan, daripada depan, muka depan dia Jayco J8 dan kita tengok muka depan Omoda C9. Mana lebih cantik? Dari segi design language, makcik-makcik ni semua berhenti dekat depan kereta untuk main handphone. Okey, daripada depan kita tengok design dia. C9 lebih tajam, lebih cantik, tetapi J8 lebih mewah. Betul tak? Kau tengok dia punya design language So pada korang yang tengah fikir mana satu kereta SUV yang korang nak beli anggaran 200,000 ataupun ke bawah sedikit, inilah dua kereta yang paling hot pada masa sekarang. Dan design language Omoda C9 lebih mewah. Ini lebih kepada orang muda, lebih tajam dan lebih futuristik. So mana satu, apakah image yang anda nak paparkan kepada kawan-kawan orang yang korang nak tayangkan lah. Okey, tengok dia punya pintu side profile. Okey, ini side profile J8. Cantik tak? Cantik. Mewah tak? Mewah. Tengok design rim dia. Dari bahasa Inggeris perkataan ialah more refined lah. Bukan C9 tak refine, tapi C9 dia punya apa nama? Dia punya design language lebih kepada apa? Tengok kita tengok. Ini ialah C9. Apakah design language dia? Apa yang dia cuba bawa? Iaitu futuristic. Ada orang di dalam, so kita tengok yang ini dulu. Memang kelang kabut lah, tapi inilah peluang di mana kereta side by side kita boleh tengok kedua-duanya sekali. Okey, kita tunggu abang. Abang dah keluar, cantik. Tengok dalaman apakah rasa dalaman. Tengok dia punya finishing. Kalau dari segi finishing, di tepi lebih kurang sama lah. Material di sini pun lebih kurang sama, tapi J8 ada macam kayu kemasan kayu, dan dia punya ambient lighting di bawah. Dan di bawah sana boleh nampak yang warna merah tu. So dia punya dashboard lebih kurang sama, menggunakan skrin ataupun bentuk skrin yang hampir-hampir sama. Tetapi ini anda dapat Mercedes GLS punya corong aircon lah. So anda dapat satu pengalaman ataupun rasa yang mewah. Rasa yang mewah. Ada speaker di headrest speaker di headrest. Seat lebih kurang sama, tapi warna dia cerah, maka anda dapat pengalaman yang lebih mewah. Okey, warna yang cerah selalu membawa pengalaman yang lebih mewah. So di belakang, di bawah pun ada ada ambient lighting. Oh, ini menang. Kalau kata salah, C9 tak boleh Yang ini anda boleh adjust seat. Tengok angka adjust seat ke belakang, seat ke depan cantik. Dapat pilot seat. Ada pilot seat? Tak adalah, semi. Pilot seat ialah apa? Pilot seat dekat kaki macam Alphard pun boleh naik. Yang ni tak ada. Setengah. Tapi anda dapat seat yang macam ni, di mana anda pun dapat lambar sport. Adakah ni lambar sport? Bukan. Ini ialah untuk seat ke depan ke? Oh, tak boleh. Kena masih macam ni. Ataupun anda lalu di tengah. Apakah rupa di belakang? Angka tak berapa nampak Tak berapa nampak. Inilah rupa belakang seat dia bila dia folding. Kita tengok daripada belakang. Abang dah buka. Very nice. Thank you very much. Dia dah turunkan seat lebih baik. So tengok, bila seat diturunkan, bila seat ditidurkan, anda boleh letak bagang, cup holder satu, letak bagang. Tak ada USB tak jumpa USB itu yang kalah lah. Tak ada USB. Okey, ini ialah eksplorasi kali pertama Angka tak tahu, tak nampak. Kita bukan di media drive di mana dia bagi tahu semua. So ini kita pakai pakai agak-agak je. Tengok dia punya power socket di sini, dan dia ada satu tempat yang kecil lah seperti C9 lah. Tapi belah kiri tak boleh masuk barang, belah kanan sikit je. Dia punya jack di bawah So menggunakan hampir-hampir sama. Kita tengok. Jangan cakap dulu, kita tengok sebab semua agak-agak Angka pun dah lupa Omoda C9. Okey, ini belakang C9. Okey, so C9 apa? C9 ialah 5 seater J8 menang.
Dan dia punya boot, ini rupa boot dia, tayar yang besar. So anda dapat woofer dan anda dapat anda punya apa, tonneau cover yang biasa-biasa lah. So 5 seater berlawan dengan 7 seater sekarang. So pada harga angka rasa dia punya perbezaan 20 ke 30 ribu sahajalah, tak banyak. Ini 188 all wheel drive dan ini anggaran 200 ataupun 200 lebih sedikit, mungkin 210. So 30 ribu lah 188 dan katakan 208, 20 ribu, tak sampai 30 ribu pun. So boleh tengok rasa dia lebih kurang sama. Sekejap. So dia menggunakan rasa kulit yang sama, design pun lebih kurang sama. Ya, di sini hanya warna dia lebih gelap. Dan kalau di depan boleh adjust lah, boleh adjust seat, tengok. Boleh adjust seat, tetapi di belakang angka kalau ingat dengan betul, belakang tak boleh adjust. Belakang tak boleh adjust, tengok. Belakang mati. So yang ini permanent. So J8 menang dari segi finishing dan ambient lighting dia jenis yang tengok ketara. Dia punya dalaman lebih kurang sama saja. Dalaman dia lebih kurang sama, hanya bentuk skrin di luar fizikal lain sedikit. Dari segi pemanduan memang sangat-sangat berbeza. Dari segi pengalaman, dari segi power, pickup, handling, C9 dengan J8 memang sangat-sangat berbeza. Sila pergi cari video test drive Uncle. Uncle sudah up dalam bahasa VM dan Inggeris. So macam mana sekarang? Ini ialah 6 seater ataupun 7 seater untuk Jayco J8. Ini ialah 5 seater untuk Omoda C9. Harga 188 untuk all wheel drive, 168 untuk front wheel drive. Pada harga 168 front wheel drive ataupun two wheel drive, ini memang sangat baloi. Tapi kalau bila dah sampai all wheel drive 188, kita tengok ke sini pula. Sebab kereta sini walaupun katakan 20-30 ribu lebih lah daripada Omoda C9, anda dapat berapa? Anda dapat lagi 2 seat, 2 tambahan seat, dan anda boleh dapat rasa macam bos. Rasa macam bos. Duduk kat sini memang sedap lah. So kalau anda seorang bos sekarang naik sedan, nak upgrade, inilah upgrade. Tak payah sampai Alphard. Alphard kadang-kadang terlalu besar, terlalu sampan. Ini lebih selesa, confirm lebih selesa dan lebih sedap. Dari segi power pun, dari segi pemanduan pun lebih baik daripada Alphard. Okey. Harga pun baloi, 200 ataupun bawah 210-220 ribu. Itu tak ada hal lah, sebab anda seorang yang berjaya 200 ribu, 220, 230, 10-20 ribu, tak banyak beza lah. Kalau perbezaan 23 ribu, 20-30 ribu mengancam kewangan anda tak mampu beli kereta macam ni. Inilah kelas kereta yang lain. So kita tengok dia punya exhaust. Adakah ini exhaust tip yang benar? Bukan, tak ada. Okay, kita tengok bawah. Angka suka tengok bawah untuk korang. So boleh nampak dia punya corong exhaust ada di bawah. Adakah dia dua? Ada kedua? Angka tak berapa nampak lah. Angka hala kamera saja. So korang tengok ada tak? Rasa macam dua lah. Dual exhaust. So dual exhaust. Engine dia lebih halus daripada J7. Engine dia lebih halus daripada C9. So pergi tengok komen Uncle tentang pemanduan di video test drive Uncle. So jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye bye.